Ini saya suka ni. Ha. Nato. Nato mo. Salam. Masak bu, masak. Ini dah minat parking ke dah. Masuk. Masak apa? Muka Herman dah macam kepala SOG je. Masuk. Udah. Masak. Kita masak. Ike. Sudah pak. Kan di sebelah ya. Dapat mak. Susun lah. Ayo. Lipat wajib. Ini. Duduk mana? Duduk kanan punya. Kanan nombor. Dia. Mau di bahagian gitu. Sepeda agam musuh. Sepeda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam perpaduan daripada kami pihak tuan rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Jadi sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, bagi pihak majlis, biarlah saya bertanya dulu. Kita tak nak bahasa Melayu kan bahasa Iban. Ini aja. Dua-dua boleh. Awak. Tapi nak betul dengan awak. Jadi saya Abang Malik datuk kepada pihak perempuan. Jadi nenek kepada pihak perempuan tu adalah kakak sulung. Jadi bagi pihak tuan rumah, biar saya memperkenalkan dulu. Ni belakang saya ni. Dia suka main belakang ni. Merupakan bapa kandung kepada bakal pengantin. Jadi biar kita teruskan untuk majlis kita pada malam ini. Bila kita melihat yang berada di depan ni, saya pun rasa terkejut. Terkejut apa bukan. Macam adalah sesuatu yang ingin hendak disampaikan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, bagi pihak majlis, inginlah juga nak tahu hajat yang nak disampaikan bersama dengan barang-barang yang ada di depan kita ni. Jadi untuk itu biar saya serahkan kepada pihak. Dipersilakan. Ya, open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Effendi, merupakan abang kandung kepada Herman Jelani bin Izara, dan bersama dekat sini adalah rombongan daripada pihak lelaki lah. Jadi lebih molek rasanya kalau saya tu pakai dua bahasa lah, bahasa Iban dan juga bahasa lokal lah. Lebih molek rasanya saya serahkan kepada yang lebih arif ataupun yang lebih tua lagi untuk memperkenalkan rombongan-rombongan daripada pihak lelaki lah. Saya serahkan kepada Okey, saya perkenalkan dahululah ibu kepada Herman Jelani bin Izara. Okey, selepas itu adik-beradik. Yang kedua hampir lupa. Apa nama ni? Jata anak budang, Mani anak budang, Pilin anak budang, dan Lementan anak budang. Merupakan kakak kepada ibu kami lah. Dan seterusnya adalah bapa saudara lah. Tuan rumah Thomas anak Dana, tuan rumah Mulok. Lepas itu Encik Tinggai, Encik Lamun, Bapak mertua saya, dan ibu mertua saya, dan juga daripada aunty saya sendiri, dan juga isteri saya. Lebihnya saya akan serahkan kepada yang lebih arif lah untuk membaca ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua ya.
Jadi pertama sekali saya bagi pihak lelaki mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan tuan rumah, sambutan rombongan lelaki ini malam ni ya. Jadi memperkenalkan diri dah tahu kan. Jadi apa ni, Uncle Herman. Jadi saya ditugaskan, saya bertanggungjawab ditugaskan untuk apa ni, bersuara atau bersuara untuk bagi pihak lelaki. Jadi kami datang satu rombongan ni membawa ibu bapa Herman, saudara mara, dan yang paling penting kami membawa satu hajat yang besar. Sebelum saya cerita panjang tentang hajat kami, izinkan saya memberi serangkup pantun, serangkap pantun ya. Membeli paku di kedai Cina, paku dibawa ke Tanjung Tuan. Hajat kami datang berkelana, mahu menyunting bunga di taman. Macam baik pantun tadi, hajat kami tak lain tak bukan adalah untuk teruna kami Herman Jilani. Kami dengar cerita kat dalam rumah ni ada seorang atau ada sekuntum bunga yang sedang mekar. Yang namanya Nazatu Nasuha. Jadi kami datang hendak merisik dan bertanyalah secara rasmi, adakah bunga di taman ini belum berpunya dan bolehkah kami sunting untuk jadikan pasangan hidup Herman. Ini macam skrip. Ada teks ucapan. Terima kasih bagi pihak rombongan daripada pihak lelaki. Jadi bagi kami pihak perempuan, terlebih dahulu tadi kita dengar ada pantun, jadi maka kita terpaksa jugalah beli. Dia jual, kita beli. Hendak pihak anak Cina masuk Islam. Masuk Islam ibu bapanya. Banyak bunga yang tumbuh di taman. Bunga kami yang ada ni memang cantik. Jadi untuk kita tidak melengahkan masa, jadi untuk menjawab apa yang dihajatkan oleh pihak lelaki, biar kita dengar sendiri daripada yang empunya badan. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Sudah lama dia menanti, hari ini mungkin dia mendapat. Silakan, mana calon dia, mana? Bunga. Ui, tegap. Tegap, boleh tahan. Mau kita dengar, walaupun sebelum ini kita tahu memang apa yang kita buat, apa yang telah kita lakukan pada malam ini, memang sebelum ini sudah disepakati. Jadi orang kata lain
padang lain belalang, pasang surut, itu kudrat ilahi. Kita dengar daripada mulut dia sendiri. Atau lo maaf lo nuan hajat ngemui do demo gajawai na berjesak samah baju berdoa. Kubah ubak model lah biar sama-sama yang ramai ni kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang sudi, macam mana saya nak tolak? Kecil tapak tangan, hiru saya tadahkan. Alhamdulillah. Sudah jelas lagi bersuluh. Jadi ingin juga saya nak dengar daripada bakal pengantin. Kita nak juga daripada mulut dia sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atau tak berpantun jak kah? Sama macamnya juga tadi lah, kecil tapak tangan. Apa? Ya, saya tadahkan. Saya pun alhamdulillah sip menolak jak lah. Ya jak, terima kasih. Baik. Jadi setelah kita sama-sama dengar daripada calon mempelai, jadi beralih kita kepada yang seterusnya. Ada di depan kita ni, ingin juga kita nak tahu apa cerita ni. Jadi majlis pertunangan ini disusuli dengan senarai hantaran sebagai tanda pertunangan. Jadi yang pertama naskah Al-Quran untuk panduan kedua-dua belah mempelai nanti. Yang kedua sirih junjung. Yang ketiga cincin pertunangan dan hantaran. Yang keempat persalinan ibu dan wang pembuka mulut. Sepasang telekung. Yang kelima, maaf. Persalinan bapa. Yang keenam, sepasang telekung. Ketujuh, set penjagaan kulit. Sebuah beg tangan dan seutas jam. Dan yang akhir sekali nombor 9 coklat dan manisan.
Jadi terima kasih kepada wakil rombongan yang berada di depan kita ini adalah berupa sebuah hantaran. Begitu betul? Ya, hantaran. Jadi kalau ikutkan kita punya adat, terimalah juga balasan daripada kami, berupakan juga sebagai hantaran. Jadi bagi pihak majlis, saya tidak nak menghuraikan satu persatu hantaran ini. Jadi bersama ini yang kami balas ada sebanyak 11 dulang. Ada 11 dulang. Ni yang biru ni lawan warna pink. Kalau kita lihat di dalam dulang yang ini, dia ada juga senaskah Al-Quran, ada sehelai sejadah yang nanti kita lihat. Kemudian ada hadiah untuk ibu. Ni hadiah untuk ibu daripada pihak perempuan. Kemudian seutas jam tangan, sepasang kasut, kemudian set wangian, seterusnya set tali pinggang bersama dengan dompet, sehelai tuala, botol air. Mana botol air? Oh ni, tabler. Sorry. Manisan berserta dengan buah-buahan. Jadi terimalah balasan daripada kami ini, walaupun dia ala kadar tapi cukup bermakna. Jadi setelah hajat tuan serta rombongan sudah pun kita dengar bersama tadi daripada pihak calon, maka rasmi yang kita katakan dia telah pun terima. Syukur. Si tepuk tangan kau. Okey, baik. Berat bau memikul, berat lagi rasa di hati. Walau bagaimanapun, bagi pihak perempuan, saya ingin nak tahu, biar sama-sama di sini kita bersaksi beramai-ramai, iaitu yang kita lihat yang ada di depan ni hantaran daripada pihak lelaki. Jadi saya tak nampak dan saya juga tidak mendengar hantaran, wang hantaran. Jadi itu yang biarlah kita sama-sama, bukan bermakna kami meminta, tidak. Sebab alang-alang kita mengikut adat. Biar mati anak, orang dulu kata, jangan mati adat. Jadi bersama dengan wang hantaran cincin tunang. Jadi wang hantaran ringgit Malaysia 20,222 ringgit dan 25 sen. Yang ini wang hantarannya telah pun selamat diserahkan kepada pihak perempuan sendiri sebelum ini, ya. Jadi
Minta maaf jugalah bagi pihak perempuan, kita tidak nampak ni, tulisan ini pun tidak nampak ni. Kalau boleh lain kali pakai tulisan yang besar ni, macam Herman dengan Nasuha ni, baru kita nampak jumlah berapa yang ada, RM berapa di situ. Jadi untuk sama-sama kita dengar, RM 20,222.25 sen. Diulang, ringgit Malaysia 20,222.25 sen. Sebagai ikatan perjanjian, pihak kami ada menyediakan watikah. Jadi sama-samalah, walau macam mana pun ini cuma kita katakan sebagai simbolik. Jadi biar kita teruskan dengan adat watikah daripada kami. Diikat dengan ikatan pertunangan, belum lagi ijab kabul. Jadi ini jugalah kita nak tahu perancangan yang selanjutnya daripada pihak lelaki. Sebab apa yang telah disampaikan, urusan ini pihak lelaki yang berurusan. Jadi kita juga nak tahu. Jadi minta maaf ya. Jadi saya ni macam kena tangkap tengah jalan tadi. Jadi terpaksa saya macam cikgu membaca skrip ni. Seterusnya untuk perancangan kahwin nanti, kami cadangkan tempoh tunang ini dalam masa dalam sehari sebelum majlis perkahwinan. Jadi kedua mempelai sebenarnya sudah mempunyai rancangan sendiri untuk melangsungkan majlis mereka pada keesokan harinya, iaitu 6 hari bulan 6 tahun 2026, iaitu hari Sabtu ya. Jadi di tempat di Lariswa Ballroom. Sebagai makluman awal juga, insya-Allah untuk majlis akad nikah nanti wang berian atau mas kawin sebanyak RM 120 akan diserahkan secara rasmi semasa hari nikah. Terima kasih. Jadi terima kasih. Okey. Kita pun sudah jelas dengan penerangan yang telah diberikan oleh pihak perempuan, pihak lelaki. Jadi oleh kerana dua-dua pihak bersetuju, lelaki dengan perempuan, elok kita teruskan untuk sarung cincin tunang untuk membuktikan bahawa mereka berdua sudah bertunang. Ingat Dek Jang, Dek tak bertunang jak tahu. Nak boleh macam-macam dulu.
Bukan cuci orang nak tapi juga keting. Anjay senyum Megat. Sarung cincin pun sudah. Jadi maka rasmilah pertunangan kedua-dua mempelai. Sain. Bagi belah telah lawas. Telah lawas. Kita kakek ya.
Jadi watikah sudah pun kita tangani. Seterusnya kita majlis penjangarahan watikah daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan dan watikah daripada pihak perempuan kepada pihak lelaki. Ini wakil daripada pihak perempuan. Jadi lulus lah. Nikah pun sudah kita tanda tangani. Jadi bagi pihak kami rasa bersyukur dan seterusnya berterima kasih kepada rombongan pihak lelaki di atas kehadiran rombongan ke rumah kami. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan, apa-apa kesilapan, baik daripada tutur kata, baik daripada perbuatan kami ke apa, jadi kami memohon maaf. Dan di atas tanda kesyukuran, saya ingin nak mempersilakan untuk bacaan doa. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam ini berkatilah majlis yang kami raikan, bagi memohon agar pertemuan kami ini dianugerahkan hidayah dan taufik agar segala urusan harian kami berjalan dengan lancar, oleh kejayaan dan keberkatan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah, baik di bulan hari ataupun pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau permudahkanlah segala urusan kami pada hari dan esok hari, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami supaya sentiasa berada di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai pesanan yang terakhir daripada pihak perempuan untuk Herman, walaupun kita belum diizab kabul, jadi kita tunggu besok untuk izab kabul. Semoga sama-sama kita sihat sampai ke besok. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berzampi. Dan sebagai luahan perasaan, jagalah anak kami. Sebagaimana kita sendiri sudah mengetahui, kami bangsa Melanau
Melanau, bukan Melayu, Melanau. Jadi bercampur dengan kita Iban kan? Iban. Jadi dua budaya bergabung, dua budaya berbeza. Jadi sama-sama kita hormat antara satu budaya dengan budaya yang lain, walaupun ada di antaranya memang kita katakan tidak sama. Jadi kita adalah serumpun. Jaga anak kami, tengok cantik sehingga dia suka. Jadi itu pesanan daripada pihak kami. Dan akhir sekali, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan, salam hadir ke keluarga Melanau. Sekian, terima kasih. Selamat datang. Selamat hari Kawai dan selamat juga Hari Raya Haji. Pihak meh. Sila jemput. Gaidah. Gaidah. Banyak lagi. Ayo, enak saya. Hebat. One, two, three. Kau balik berbau suwi dan balik video. Cepat-cepat. Mana kelas? Ini Beno ni, cantik. Losang hijau. Losang. Ya, 1, 2, 3. Di sebalik tabir. Ini akan pergi opsi ya hari ni ya. Esok hari bila? Lusa. Lauhat. Bila ni kena ke? Jangan kaya dia ikut. Ha? Kaya ke? Bagi ucapan kan? Syat. Yuk, pegang lah yuk. Ha? Pegang. Siapa nama dia ni? Tak ingat lah. Ha?
Lagi nangis awan, nak beli macam kertas awan, nangis tak mono. Oi, mana kena? Naik turun. Ay. Kali ya jalan ada ya mu dubek mu. Betul.